Sebab harga dia pun dalam lingkungan 129,800. So di bawah 130,000. Monthly around dalam 1,300 plus. Kalau korang ada budget dalam monthly macam tu, okey, kalau korang boleh tengok okey, sekarang kita start main cornering. So saya cuba bawa kereta ni. Nampak tu, corner tajam. Alright, stable. Memang sedap. Korang boleh tengok body rolling saya pun kurang. Saya still melekat ke atas. Saya still melekat di kerusi saya. So boleh tengok jalan ni. Sangat best. Saya suka jalan ni untuk kita uji kestabilan kereta ni ketika cornering. Korang boleh tengok. Show, memang melekat guys kereta ni. Memang melekat. Cornering tajam-tajam. Feel memang best. Tak ada rasa membuang, tak ada rasa goyang. Memang solid. Melekat di kat atas jalan. Kereta ni dia gunakan multi-link suspension untuk bahagian belakang. So that's why kereta ni agak baik lah daripada segi handling. Okay, daripada segi performance kita boleh tengok 1.6 tak kurang. Ini kita gunakan mode normal je. Kita gunakan mode normal. Kita belum gunakan mode sport. Kita gunakan normal mode. 95, hampir 100. Stability mantap. Handling, cornering melekat. Okay, tak rasa membuang. Tidak rasa bergoyang. Alamak, show memang shock. Melekat. Confident. Bila kita ambil corner dia confident. Sangat-sangat confident. Kita tak rasa macam takut. Benda tu sangat confident dan layan je. Gitulah rasa dia. Memang feel layan je. Performance 1.6 yang menghasilkan 197 horsepower. Dah cukup.